أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita kembali menyambung dan bertemu sekali lagi dalam sesi kuliah maghrib kita. Insya-Allah kita kembali berbincang dan berbahas hal-hal kaitan dengan urusan agama kita, ilmu kaitan dengan Islam. Jadi kewajipan kita sebagai seorang Islam menghayati agama kita ini dengan ilmu pengetahuan, dengan dalil dan hujjah, bukan semata-mata taklid dan sangkaan ataupun zon kita katakan. Dan kita hendaklah menjadi seperti yang dicontohkan para ulama yang terdahulu dalam mereka menuntut dan mencari ilmu. Maka mereka ini kita gelarkan sebagai penuntut ilmu yang sejati, penuntut ilmu sejati, bukan macam kita, ya. Kita tak begitu. Tengok seperti mana yang telah digambarkan bagaimana kehidupan mereka dalam mencari ilmu. Mereka mengorbankan segala-galanya, baik harta mereka, jiwa dan raga mereka, untuk mereka mendapatkan ilmu pengetahuan. Saya petik sikit kisah-kisah yang kita boleh jadikan sebagai contoh bagaimana mereka ini menjadi seorang yang berilmu, seorang ulama. Bagaimana mereka dalam bersungguh-sungguh mencari ilmu, seperti yang diriwayatkan bahawa Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ni tuan-tuan, dia ini guru kepada Imam Malik. Rabi'ah ini guru kepada Imam Malik. Guru Imam Malik. Imam Malik tu dah hebat dah. Dia guru kepada Imam Malik, Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman. Dia guru Imam Malik. Bagaimana dia diriwayatkan, dikisahkan sewaktu dia menuntut ilmu, cari ilmu, belajar, dan bila satu keadaan dia berhadapan dengan keadaan dia terputus bekalan belanja, bekalan belanja kewangan. Nuntut ilmu ni tuan-tuan dan puan-puan kena ada duit, kena ada duit. Kat masjid ni je yang tak ada duit untuk ilmu, kan? Tapi kalau kita mencari ilmu, kita cari ilmu secara formal, maksudnya kita ke universiti ke, kita mengembara ke, cari guru ke, sok pondok ke, tuan-tuan, perlu kepada kewangan, duit. Sebab itu kata Imam Syafi'i, di antara syarat untuk ilmu mestilah ada kewangan. Kewangan mesti ada. Tak ada kewangan memang akan membantu usaha kita cari ilmu. Itu pasti. Jadi Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman ini satu ketika dia keputusan belanja untuk menuntut ilmu. Maka dia pun cari tak ada sumber mana yang dia nak tampung, tak ada sumber lain yang dia boleh tampung, nak jadikan hasil untuk jadikan ditukar menjadi duit untuk digunakan sebagai kewangan dia menuntut ilmu. Maka apa yang dibuat tuan-tuan? Dia pulang ke rumah dia ni, dia naik tingkat atas, dia cabut atap rumah dia. Dia cabut atap rumah dia, genting rumah tu dicabut. Dia jual atap rumah dia, tuan-tuan. Dia jual atap rumah dia. Sebab apa? Sebab ganti nak cari duit, jual atap rumah supaya ada belanja nak menuntut jual atap rumah, tuan-tuan. Rumah kalau tak ada atap nak buat apa? Betul? Nak tidur pun kena, orang kata, berhujan dan berpanas. Apa erti sebuah rumah kalau tak ada atap? Tapi tak begitu sekali, tuan-tuan. Nak dapat ilmu punya pasal, sanggup jual atap rumah. Itu Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman dalam dia mencari ilmu, guru kepada Imam Malik. Sama juga kisah Ishaq bin Ruhawai. Ishaq ibn Ruhawai ini imam mujtahid, standard sama level dengan Imam Syafi'i, sama level dengan imam mujtahid dalam fiqh, dalam fiqh. Dia ada mazhab dia juga, cuma mazhab dia pupus, tak ada tak berkekalan macam mazhab yang empat, ya. Dia ini imam mujtahid,
Ishaq bin Ruhawai ini, tuan-tuan dan puan-puan, satu ketika dia pernah berkahwin dengan seorang janda. Dia berkahwin dengan seorang janda kerana janda ini mewarisi. Mewarisi apa, tuan-tuan? Mewarisi apa? Mewarisi, kita cakap harta lah. Janda, Ustaz, kahwin warisi harta lah, betul? Tidak, dia bukan kahwin dengan janda ni sebab janda ni mewarisi harta, tidak. Janda ini kematian suami. Dia kahwin dengan janda ini sebab janda ini mewarisi kitab-kitab tulisan Imam Syafi'i daripada suami dia. Dia kahwin dengan seorang janda sebab janda ini mewarisi kitab-kitab tulisan Imam Syafi'i daripada suami dia. Jadi bila dia kahwin dengan janda ni, dia boleh baca kitab-kitab tulisan Imam Syafi'i. Bayangkan, tuan-tuan, kahwin dengan janda sebab nak cari ilmu, nak baca kitab karangan Imam Syafi'i semata-mata, bukan sebab duit. Itu dia punya kesungguhan mencari ilmu, tuan-tuan. Nak gambarkan gitu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lain. Kalau saya kahwin, kita kahwin sebab banyak harta, betul? Kitab dia nak buat apa, Ustaz? Saya pun tak kerti baca kitab, betul? Kalau penuh satu rumah pun nak buat apa, betul? Pergi baca kitab pun tak kerti, jawi pun tak lepas, kan? Betul? Itu kita. Jadi tengok, orang penuntut ilmu sejati, dia kahwin sebab nak dapatkan ilmu juga. Gitu juga dikhabarkan, dikisahkan, Hisham ad-Dimashqi. Hisham ad-Dimashqi guru kepada Imam Bukhari. Hisham ad-Dimashqi guru kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru, anak murid kepada Imam Malik. Anak murid kepada Imam Malik, guru kepada Imam Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan, Hisham ad-Dimashqi ini, dia jual rumah dia. Jual rumah dia, dia tidur di masjid dia. Duit yang diguna jual rumah tu diguna untuk mencari ilmu. Sanggup tidur kat masjid. Jual rumah yang dipusaka daripada bapak dia, jual duit tu guna cari ilmu, dia tidur kat masjid je, tak ada rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah bersatu cari ilmu, betul? Ada tak jual rumah untuk anak belajar? Belum lagi lah, kan? Jual rumah kenapa? Mesti tidur kat surau je sekarang. Jual rumah anak belajar, belum lagi lah tahap tu, betul? Ini sanggup, tuan-tuan. Sanggup tidak ada rumah, gadai rumah sesatunya ada, semata-mata nak mencari ilmu, tidur kat masjid je, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, satu ketiga, Hisham ini waktu dia belajar dengan Imam Malik, dia ada buat satu kesilapan. Imam Malik denda dia 15 kali rotan. Denda 15 kali rotan. Kemudian dia kata kepada Imam Malik, guru dia anak murid, dia kata kepada Imam Malik, guru dia, aku tak redha dengan hukuman ni. Dia kata macam tu. Murid kata dengan guru macam tu, aku tak redha hukuman 15 kali sebat. Apa jawab Imam Malik? Imam Malik ni tok guru. Kalau kita apa jawapan kita? Mungkin kita marah balik anak murid kita. Rotan kau tu ada sebab, kau tu nakal, contoh, kita kata gitu. Tapi Imam Malik kata apa? Imam Malik, ma kafaratuhu. Apa dia kafarah? Apa dia kafarah? Maksudnya Imam Malik, apa dia denda kau balik kepada aku supaya kau redha apa yang aku rotan kau tadi. Imam Malik tanya balik, apa kafarah dia? Supaya kau redha dengan hukuman yang aku kenakan kepada engkau. Imam Malik tanya, apa kafarah yang kau nak? Dia tanya kafarah sebab dia takut akhirat besok, mungkin bagi dia perbuatan dia betul, tapi kat akhirat besok dia kena adil dengan Allah. Jadi bila anak murid dia kata begitu, dia tanya apa dia kafarah, apa dia tebusan balik. Dia kata gitu. Jadi Hisham kata apa? Hisham kata, kafarah dia tuan guru ajar saya 15 hadis daripada mulut tuan guru sendiri. Hisham kata ajar 15 hadis daripada mulut Imam Malik sendiri. Sebab Imam Malik ni, tuan-tuan, dia tok guru. Tok guru ni bukan semua murid dapat belajar dengan dia, dan bukan semua murid dia nak ajar. Kita pun maklum, kan, tersebut. Kalau kita pergi pondok-pondok pun belum tentu kita dapat belajar dari dengan tok guru. Kena kita ni beginner belajar dengan pelajar senior, tuan-tuan. Pergi pondok, beginner ni belajar dengan pelajar senior je, tak belajar dengan tok guru. Tok guru besok level tinggi, expert, baru jumpa dengan tok guru. Sebab tu kita dah kata banyak kali, bila tok guru main masjid, main surau, ambil ramai peluang untuk ilmu dengan tok guru. Sebab tok guru kat pondok dia pun, anak murid dia kadang-kadang tak dapat belajar dengan dia, dia sibuk, dia mengajar pun level-level expert. Kita kat masjid ni yang bahasa Arab pun tak reti,
Satu patah huruf pun tak reti, dapat belajar dengan tok guru. Kalau kat pondok dia jangan harap nak belajar dengan tok guru mesti bahasa Arab tu tuan-tuan, masyi ni dah lancar bahasa Arab. Baru boleh belajar dengan tok guru, baru boleh tanda kitab dengan tok guru. Kalau bahasa Arab tak lepas lagi, kau belajar dulu dengan pelajar senior. Tok guru dia ngajar peringkat expert. Sama macam Imam Malik, macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu dia berjumpa dengan Imam Malik, dia nak menuntut ilmu dengan Imam Malik. Imam Malik kata apa kepada Imam Syafi'i? Kau pergi belajar dengan murid aku yang senior. Dia Imam Malik suruh Imam Syafi'i belajar dengan murid dia yang senior. Imam Syafi'i kata apa? Wahai tuan guru, sesungguhnya saya dah hafal kitab Muwatta' tuan guru sebulan dah. Imam Syafi'i nak belajar sangat dengan Imam Malik, dia tak nak belajar dengan murid dia yang senior. Dengan murid Imam Malik yang senior dia nak belajar terus dengan Imam Malik. Maka dia pun bagi tahu tok guru Imam Malik, dia kata aku dah hafal kitab Muwatta' kau sebulan dah. Imam Malik dengar terkejut, sebulan hafal kitab Muwatta' dia. Imam Malik kata cuba kau baca depan aku. Imam Syafi'i baca kitab Muwatta' depan Imam Malik. Satu baris pun tak silap, satu huruf pun tak gugur. Barulah Imam Malik terima Imam Syafi'i belajar terus dengan dia. Itu dia tuan-tuan. Jadi sebab itu Hisham pun dia minta kepada Imam Malik ajar dia 15 hadis daripada mulut Imam Malik sendiri. Dia nak belajar dari Imam Malik. Imam Malik pun bacakan 15 hadis kepada Hisham. Hisham pun dengan 15 hadis habis, dia pun hafaz. Kemudian Imam Malik kata dengan dia, macam mana, puas hati? Cukup? Dia kata cukup. Tok guru nak pukul saya lagi tak? Kata tanya balik. Tok guru nak rotan saya lagi tak? Supaya saya boleh minta kafarah lagi 15 hadis. Kata. Itu sanggup dipukul untuk dapat itu tuan-tuan, ni dia kata penuntut ilmu sejati. Dan banyaklah kisah tuan-tuan, mereka ni dalam menuntut ilmu sampai habis jutaan dinar. Jutaan dinar ni sama dengan juta kita lah tuan-tuan, berganda lagi besar. Jutaan dinar diorang berhabis duit menuntut ilmu. Bahkan sampai tahap mereka ni jual selipar mereka. Selipar pun mereka jual berkaki ayam. Kalau selipar itu boleh dijadikan sumber mendapat kewangan dalam menuntut ilmu, jual sandal berkaki ayam. Sampai tahap begitu sekali nak dapatkan ilmu. Itu orang dulu tuan-tuan. Sebab itu kita tak boleh tandingi diorang. Kita ni tuan-tuan menuntut ilmu ni, kita ibarat botol kosong. Kita ni ibarat botol kosong. Kita ambil 2 botol kosong taruh depan kita. 2 biji botol kosong taruh depan kita. Ini contoh dalam menuntut ilmu. Kita ni botol kosong. Taruh 2 biji botol depan kita. Botol yang pertama kita ambil air, kita tuang. Kita ambil air, kita tuang. Muncung botol kita tahulah bukan bersamanya muncung botol ni kecil, betul kan? Jadi kalau kita tuang, kita pun botol yang pertama tu kita tuang je laju-laju, tuang sekali harum, laju-laju, tak cermat, cuai, tak bersungguh-sungguh, tuang macam tu je. Apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Banyak yang tumpah kat luar daripada masuk dalam botol, betul tak? Betul tak? Banyak yang tumpah kat luar daripada masuk dalam botol. Itu contoh botol yang pertama. Bila kita tuang cuai, tak bersungguh-sungguh, lebih kurang je, itu kesan. Botol yang kedua, kita pula tuang air dalam tu elok-elok, tuang cermat-cermat, slow-slow, pelan-pelan, kemas je, sabar, slow-slow tuang. Apa hasil dia tuan-tuan? Hasil dia banyak masuk dalam botol daripada yang terbuang, betul? Pada jatuh 2 botol. Itu botol yang kedua. Itu ibarat kita dalam menuntut ilmu. Kalau kita ni menuntut ilmu, kita cuai, tak bersungguh-sungguh, lebih kurang, tak ada adab, apa kesan dia? Banyak ilmu yang tak dapat kita simpan daripada dapat kita simpan. Banyak ilmu yang kita lupa. Banyak ilmu yang terlepas, terkeluar, tumpah daripada hati kita, daripada melekat duduk dalam hati kita. Sebab kita cuai, tak bersungguh-sungguh macam botol yang pertama kita tuang air tadi. Tapi botol yang kedua tadi, kalau kita untuk ilmu bersungguh-sungguh, jaga adab dia, tak cuai, sabar, sikit-sikit, lama-lama tuan-tuan, ilmu tadi tu banyak kita simpan dalam dada kita daripada kita lupa. Banyak yang dapat disimpan daripada lupa. Itu contoh botol yang kedua. Ini contoh kita dalam menuntut ilmu. Jadi kadang-kadang kalau kita duk fikir, apa hal aku ni dengar kuliah setiap malam tapi
tak ada perubahan pun, kan? Macam tu juga contoh. Apa mungkin kita ni botol yang pertama, bukan botol yang kedua. Itulah silap kita kat situ dalam menuntut ilmu. Tapi biasalah kita punya pandangan botol pertama pun okey lah Ustaz, daripada kosong terus, betul? Masuk sikit-sikit pun okey lah, kan? Itu pandangan kita, betul? Ya, itu kita punya pandangan. Terpulanglah masing-masing punya pilihan. Apa pun tuan-tuan dan puan-puan, kita kena mencari dan mendengar ilmu. Kita dah baca hadis dah, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, betul? Jadi kamu orang alim, ataupun jadi orang yang penuntut ilmu, ataupun paling kurang jadi orang yang mendengar ilmu, tahu telinga je macam tuan-tuan, ataupun jadilah orang yang suka kepada ilmu, ataupun orang yang berilmu, ataupun penuntut ilmu, suka je. Tapi kata Nabi, jangan jadi orang yang kelima, alim tidak, menuntut ilmu pun tidak, dengar ilmu pun tidak, suka kepada ilmu pun tidak. Ini orang yang celaka. Ini orang yang kelima, tuan-tuan. Jadi ini hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sebabkan kita ni banyak botol yang pertama, sebab itulah hari ini banyaklah kita ni yang salah faham dengan urusan-urusan agama kita sendiri. Banyak orang yang sesat, yang salah jalan, yang terpesong, tapi dia sangka dia itu Islam dah daripada orang lain. Dia kata dia punya Islam betul, Islam orang lain tu salah. Islam dia ada versi pula Islam dia, kan? Ini versi Islam saya. Bagi dia, dia betul lah. Apa yang dia buat, apa yang dia percaya, yang dia anuti pada agama dia tu. Ini masalah golongan-golongan yang kita kata botol yang pertama. Untuk ilmu cukup sana, cukup sini, cukup sana, cukup sini. Banyak yang tumpah daripada yang masuk dalam botol. Kemudian dia pun nak kaitkan diri dia dengan Islam, dengan pengetahuan Islam. Hari ini tengok seperti yang jelas kepada kita, golongan-golongan liberal. Golongan liberal, tuan-tuan. Seperti kita tengok yang jelas pada kita hari ini, sister in Islam. Sister in Islam. Dia pakai Islam belakang tu. Betul tak, tuan-tuan? Sister in Islam. Ada Islam belakang. Maknanya dia kaitkan gerakan dia dengan Islam. Tapi dekat mana Islam dia? Kita tak nampak satu bahagian pun Islam dia dekat situ, melainkan nama dia je Islam. Tak nampak praktikal Islam pada dia dekat situ, tak nampak. Tapi dia kaitkan diri dia, pergerakan dia dengan Islam. Sister in Islam. Ini bahaya. Mereka ini sebenarnya golongan-golongan liberal. Liberal ni, tuan-tuan, maknanya apa? Liberal maknanya golongan yang memperjuangkan hak untuk individu menentukan hidup dia. Faham? Liberal ni bukan makna memperjuangkan kebebasan, bukan. Liberal ni bagi mereka, setiap individu berhak menentukan bagaimana dia nak hidup. Dia tidak perlu dikongkong oleh mana-mana sekalipun agama, sekalipun itu liberal, tuan-tuan. Dia menolak segala kongkongan, sekalipun kongkongan datang daripada agama, dia tolak. Sebab mereka kata fitrah manusia tidak boleh dikongkong. Fitrah manusia tak boleh dikongkong. Dan mereka pula, tuan-tuan dan puan-puan, memang mereka berhujah dengan Al-Quran dan tidak dengan sunnah. Kalau kita dengar mereka punya hujah ni, mereka pakai Al-Qurannya, dia tak pakai sunnah. Golongan liberal ni, dia tak pakai hadis Nabi. Kenapa? Sebab mereka ini golongan anti hadis. Dia tak beriman dengan hadis Nabi. Sebab apa? Dia golongan anti hadis. Bahkan mereka banyak menyerang peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mereka serang Nabi kahwin ramai. Betul? Kan? Contoh. Kan? Kat situ. Ya. Jadi itu antaranya. Jadi mereka ni golongan-golongan yang orang kata apa? Anti hadis. Dia pakai Quran. Dia kata manusia tak boleh dikongkong, didatangkan dari Quran. Kalau tuan-tuan tak tahu Quran dengan baik, tuan-tuan pun boleh terpesong. Dia datang dari Quran. Dia kata manusia fitrah dia tidak boleh dikongkong. Dia bawa datang dari Quran. Apa dari Quran dia, tuan-tuan? Kisah Nabi Adam
dibuang daripada syurga. Kisah Nabi Adam dan Hawa diturun daripada syurga. Itu dalil dia, tuan-tuan. Dia kata apa? Itu bukti manusia tak boleh dikongkong. Sebab dalam syurga Adam dan Hawa dikongkong, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh nak dekat dengan pohon larangan tu, tak boleh nak dekat. Tapi bila manusia fitrah dia tak boleh dikongkong, akhirnya Adam makan juga buah larangan tadi. Itu bukti bahawa fitrah manusia tak boleh dikongkong. Jadi bila Adam dan Hawa makan buah larangan tadi, mereka pun diturunkan ke bumi. Bukti manusia fitrah tak boleh dikongkong. Allah larang pun Adam buat. Betul? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila Adam dan Hawa turun ke bumi, maka bebaslah mereka daripada kongkongan Tuhan. Itu kata golongan liberal. Bahaya, tuan-tuan. Sama juga bila mereka kata, mereka mengatakan bahawa tak perlu pakai tudung, tak ada kewajipan pakai tudung. Kita tengok diorang memang tak pakai tudung. Mana diorang ada pakai tudung? Jadi kenapa mereka tak pakai tudung? Mereka tak pakai tudung dan mereka tidak rasa bersalah tak pakai tudung. Tak rasa bersalah tak pakai tudung, tuan-tuan. Bagi mereka itu Islam dah tu, Islam dah. Bila kita tanya dengan mereka kenapa tak pakai tudung, mereka kata tak ada kewajipan suruh pakai tudung dalam Quran. Dia kata kalau tuan-tuan kata wajib pakai tudung, datangkan satu ayat Quran yang mewajibkan kita pakai tudung. Apa ayat dia, tuan-tuan? Apa ayat pakai tudung? Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Hendaklah orang perempuan dia laburkan kain dia atas dada. Dia pakai kain. Humur tu maknanya kain. Tapi kain dekat sana sebenarnya bukan kain biasa, tapi kain tudung dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita baca terjemahan umum, memang makna dia kain. Hendaklah dilaburkan kain ke atas ke atas dada-dada mereka. Itu terjemahan ayat tersebut. Jadi dia kata tak ada suruhan suruh pakai tudung. Yang ada laburkan kain atas dada. Dia kata kita sekarang dah pakai baju. Pakai baju kain, betul? Baju kain kan? Jadi kain dah tutup dada. Pakai baju tu kain dah tutup dada. Jadi kami dah tutup aurat, dia kata. Sebab kain dah tutup dada. Jadi tak ada kewajipan pakai tudung pun, dia kata. Yang ada kewajipan tutup dada dengan kain. Dia pakai Al-Quran juga, tuan-tuan. Kalau kita baca hadis Nabi, dia kata itu zaman Rasulullah, lain tak sama dengan zaman kita. Dia tak beriman dengan hadis Rasulullah. Dia nak kita update Al-Quran. Al-Quran ni kena update tiap-tiap tahun, macam Bible ni dia ada versi 2014, 2015, 2016, 2017. Jadi Quran pun mesti macam tu juga bagi mereka. Quran mesti ada versi 2015, 2016, 2017 kena update. Itu bagi mereka, tuan-tuan. Golongan liberal, dia nak Quran ni tafsir macam Bible. Dan mereka perjuangkan LGBT, lesbian, gay, biseksual kan, biseksual kan, dengan transgender. Transgender ni maknanya bapa. Dia perjuangkan. Kenapa, tuan-tuan dan puan-puan? Dia pun berhujah dengan ayat Quran juga. Ada ayat Quran, dia berhujah tentang benarnya kita boleh benarkan hubungan homoseksual. Dia berhujah dengan ayat Quran. Apa ayat Quran dia? Ayat Quran dia yang biasa kita dengar tu, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu ini berpasang-pasangan, berbangsa-bangsa, berbeza bahasa, berjenis-jenis. Jadi dia kata Allah Ta'ala jadikan manusia ini pelbagai.
pelbagai. Ada yang Melayu, ada Cina, ada India, ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Kita ni ada yang kulit cerah, ada yang kulit gelap, dia kata, ya. Dan dia kata termasuk pelbagai itu ialah laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan lelaki, laki suka dengan lelaki, perempuan suka dengan perempuan. Itu termasuk dikira sebagai pelbagai yang Allah Ta'ala cipta, kepelbagaian yang Allah Ta'ala cipta. Jadi lelaki suka lelaki pun dikira kepelbagaian, perempuan suka dengan perempuan pun dikira kepelbagaian yang manusia yang Allah Ta'ala cipta. Macam mana Allah Ta'ala cipta kita ni berbeza bangsa, berbeza warna kulit, berbeza bahasa, itu kepelbagaian. Samalah dengan lelaki suka dengan lelaki, perempuan suka dengan perempuan. Itu dah fitrah dia kata. Fitrahnya begitu. Jadi kita kena raikan kepelbagaian tadi, kita kena izinkan, kita kena benarkan homoseksual. Ini mereka pun berhujah dengan ayat Quran. Hujah mereka pun cantik juga, tuan-tuan, jelas. Tapi kalau kita kata, kalau kita ni orang baca Quran, kita mengaji Quran, kita boleh jawab balik dengan mereka. Habis itu yang kisah Nabi Lut itu kita nak buang kat mana? Dalam Quran. Betul? Kisah Nabi Lut diterbalikkan, bumi golongan melamarkan homoseksual. Innahum ya'tuna ar-rijal min dunin nisa. Atau sebut dalam Quran. Jadi itu kisah Nabi Lut dirakam dalam Quran. Allah Ta'ala tunjukkan kesan orang yang mengamalkan amalan sejenis. Jadi ini golongan liberal, ini golongan yang sebenarnya kita kata golongan yang salah faham dengan agama, tapi mereka rasa mereka ini faham betul agama, faham daripada kita lagi, dia kata. Sebab itu golongan-golongan liberal ni kita tengok hari ni banyak masuk dalam parti-parti politik yang tersebut. Kita tengok kalau apa-apa usaha nak bertabatkan syariah, dialah orang pertama yang ke depan. Betul? Bahkan tanpa segan silu dia pula saman dekat mahkamah. Apa segan silu, tuan-tuan? Muka dia terpampang dekat media sosial, terpampang dekat surat khabar, terpampang dalam Facebook. Dia tak segan silu, dia orang yang saman usaha-usaha nak bertabatkan Islam. Ini golongan liberal. Ini banyak sekali dalam masyarakat kita lagi, termasuklah golongan muda maupun golongan tua. Tapi golongan-golongan tua ni banyak mereka ni yang orang-orang pencen, orang yang ada pangkat dahulu. Macam kumpulan G25 tu, G25. Kemudian IFC, Ideas, Sister in Islam. Itu semualah kelompok-kelompok liberal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak mau jadi golongan macam ni, tuan-tuan. Ya, golongan macam ni, golongan yang sebenarnya mereka ini tak faham Islam, tapi dia sangka dia Islam daripada orang lain. Ini masalah. Dan mereka pula menggunakan Islam tadi, pakai nama Islam tadi untuk menyesatkan orang lain. Itu realiti kita tengok hari ni. Itu muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pun baru-baru ni ada budak universiti di dekat Sentul tu, college apa nama dia saya lupa. Dia main, tapi dia budak Cina. 2-3 orang dia datang hari Jumaat. Dia interview kita sebab dia ada subjek yang dia kena ambil, subjek berkaitan dengan agama. Jadi dia main masjid, dia interview kita, dia tanya pasal hudud, dia tanya pasal poligami, dia tanya pasal sembahyang Jumaat, betul, dia tanya pasal masjid, kan. Jadi dia tanyalah isu-isu tersebut, dia tanya pada kita. Bila dia tanya tajuk tu sedaplah kita syarah kat dia. Saya pun cerita, bila dia tanya pasal hudud, kita cerita kat dia apa tu hudud. Bila dia dengar kita cakap, cara dia tu bila dia dengar kita terangkan, dia nampak macam persepsi dia yang sebelum ni macam silap. Bila kita cerita pasal poligami, kan, kenapa Islam benarkan kahwin poligami?
Kita kata kahwin poligami ni, saya tanya sama you sekarang ni perempuan nisbah lelaki berapa? Dia kata nisbah pun dia tak faham. Satu sama itu perempuan sekarang, kalau satu orang lelaki, sekarang perempuan 50 orang tu, ramai orang perempuan. Oh, dia kata ya. Semua orang mau kahwin kan? Betul lah, semua orang mau kahwin. You mau kahwin, semua mau kahwin, betul lah. Betul. Sekarang ni kalau satu orang lelaki kahwin 4 pun lagi 46 perempuan tak boleh kahwin, tak ada keluarga, you tahu tak? Sebab itu Islam kasih benar poligami, saya kata. Itu pun kalau kahwin 4 semua kahwin 4 pun banyak lagi perempuan tak kahwin, semua orang mau kahwin Oh, betul lah. Dia pun betul. Dia masa sebelum ni mungkin dia ada persepsi yang lain kan. Bila kita kata gitu dia berubah. Okey, itu pasal hudud. Macam mana hudud? Hudud kita cakap lah, ini hudud kita orang Islam kena buat. Ini Tuhan suruh punya. Ini sebut dalam Al-Quran, kita kena buat. Kita Islam wajib buat, sebut dalam Al-Quran, kita tak boleh tak buat. Quran sebut itu macam, kita Islam kena taat, kena buat. Kata gitu. Itu kalau 4 orang saksi itu sebab nanti kalau mau bunuh orang bukan senang-senang, betul. You ingat bunuh orang senang-senang kan? Mesti ada 4 orang saksi baru boleh bunuh orang. Sebab ini babitkan nyawa. Kalau tak ada saksi, dia tanya dengan saya, 4 orang tak dapat macam mana? Tak ada 4 orang saksi bukan makna dia lepas, kita kata. Kalau 4 orang saksi tak ada, dia kena hukuman penjara ataupun sebat rotan. Kita sebut dengan dia. Oh, budak universiti 3 orang cikgu datang. Jadi seronok dapat terang dengan orang. Dia lepas tu pun dia seronok buat saya pun seronok terang kat dia. Siap bagi hadiah lagi tuan-tuan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, bila Islam ni kalau kita tak faham, maka kita ada persepsi yang kadang-kadang buruk. Tapi orang Islam sendiri kalau tak faham Islam, bukan masalah persepsi dia buruk, masalahnya nanti dia tarik orang lain silap ataupun sesat macam dia. Sebab apa? Sebab dia bawa label Islam pada tubuh dia tu, tubuh dia. Itu jadi masalah. Bila dia cakap pasal agama, orang pandang dia itulah Islam. Kenapa Islam? Sebab dia orang Islam. Tubuh badan dia nampakkan dia Islam. Ini masalah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi sebab itulah kita kena faham kat situ. Jadi kena ambil bahagian kita dalam menuntut ilmu. Kita ni kalau boleh jadi seperti botol yang kedua, sikit pun tak apa. Tapi yang penting ilmu tu kita ingat. Kita ikat dia dengan kesungguhan kita menuntut ilmu, dengan adab dan sebagainya. Jadi malam ni tuan-tuan dan puan-puan tengok sikit. Kita nak bahaskan tentang lagi jenayah Islam ni. Ini penting, banyak kita pun tak tahu, banyak kita tak terdedah sangat tentang berkaitan dengan hukum jenayah Islam ni. Kita masih lagi bahas tentang zina. Kita dah sebut tentang zina ini daripada awalnya, jenis-jenis zina, berbagai-bagai jenis zina, hukuman kepada penzina itu rotan ataupun rejam yang dah kahwin. Kemudian rotan tadi kena buang negeri. Kemudian kita dah sebut nak sabitkan hukuman zina, kita kena ada saksi 4 orang lelaki. Kalau tak ada saksi, kita mesti ada ikrar. Itu ada 2 cara. 2 cara nak sabit hukuman zina ni, sama ada dengan saksi ataupun ikrar, pengakuan orang yang berzina. Baik, kalau kita dah ada pengakuan saksi ataupun kita ada pengakuan orang yang berzina tu sendiri, dia mengaku, maka bagaimana kita nak laksanakan hukuman zina. Jadi malam ni kita nak tengok bagaimana pelaksanaan hukuman hudud bagi jenayah zina. Baik, dalam buku disebutkan hukuman hudud hendaklah dilaksanakan oleh imam, ketua negara atau wakil. Ia tidak boleh dilaksanakan oleh orang awam. Jadi hukuman hudud ni tuan-tuan, kita tak boleh buat. Tak boleh buat. Jadi sebab itu saya dah sebut sebelum ni dah, yang kes berlaku di flat saya tu, yang pukul sampai mati. Pukul orang sampai mati sebab suami dia tu mabuk, steam isap gam, hayal. Maka dituduh bapak mentua dia rogol isteri dia kan. Panggil kawan pula datang ramai. Kawan pula kaki geng-geng gelang-gelang besar itu sebut kan, gelang besi besar tu, geng-geng bonza kononnya, belasah daripada atas flat sampai bawah flat.
Sampai bawa flat pula, kita pula datang pula pakcik-pakcik yang bawa balik hantar anak tuition semua tanya, apa pasal ni? Rogol lah isteri orang. Pakcik itu pun bagilah sekali dua stepak. Datang pula Cina pula bagi dua tiga das penampar kan. Kan bawa balik. Kalau kita pun kita bagi sekali mungkin. Sekali mati pula orang tu, mati tuan-tuan. Babang dia pula, dia orang Pakistan, buat report dekat kedutaan Pakistan. Dalam Pakistan pun dah telefon Bukit Aman. Tuan-tuan, Bukit Aman pun turunlah, dah mati, pukul sampai mati. Turunlah satu squad dia, 18 orang katanya, dekat 2 minggu berkeliling kat flat tu, cukup seorang. Termasuklah Cinapek yang bagi 2 penampar dia tak pasal-pasal, termasuk pakcik yang tendang 2 das kat dalam tuan-tuan. Kat dalam. Kat dalam sampai sekarang tak lepas lagi, sebab dia cek seorang lagi tak lepas, seorang lagi tak dapat. Seorang lagi dia cek tak dapat, yang lain semua tak lepas lagi. Dia cek 14 orang, dia pun dapat 13 orang. Seorang lagi entah ke mana. Sampai sekarang tak lepas lagi, masih lagi remat. Itulah. Bahal bagi 2 kali sepak je dengan dia. Siapa yang sentuh semua kena pegang. Sebab itu kita nak kena ingat, kita tak boleh jatuhkan hukuman kita sendiri. Kita jatuh hukuman sendiri, kita silap. Ini cerita urusan pemerintah. Ya, kita mana tahu memang tak ada niat nak pukul sampai mati, tapi orang tu mati. Ya, dah ramai-ramai yang bagi pakai helmet, yang bagi pakai kayu pun ada, habis tuan-tuan. Ya, dalam perjalanan, dalam ambulan mati dia. Ambulan mati. Sebab itu dalam bab hukuman hudud pun sama. Kalau besok kita tangkap orang kat mana-mana, orang tengah berzina, melekat bab tu tak boleh nak keluar, contoh. Jelas dia berzina, semua menonton dah. Oh, tu berzina betul lah tu. Tapi tak boleh kita jatuhkan hukuman sendiri. Ingat, tak boleh. Mencuri, dia mencuri, kita buat hukuman kita sendiri. Apa hukuman kita? Contohlah, kita potong tangan dia sendiri, ataupun kita buat hukuman lain yang biasa kita buat. Kita belasah dia sampai separuh mati. Contoh, kita bogelkan dia, ikat dia dekat depan orang ramai. Ini semua tak boleh kita buat hukuman kita sendiri. Ya, itu semua hak urusan pemerintah. Ya, baik tuan-tuan. Baik, yalah kadang-kadang marah kan, kalau saya ada kat situ mungkin saya pun bagi juga sedas 2 kan. Tapi itulah hari kita minta perlindungan Ta'ala lah. Janganlah jadi begitu kepada kita. Na'udzubillah tuan-tuan. Kadang-kadang nak sentuh sikit je, nak bagi je, nak pegang sikit je, tak pasal-pasal dengan kita pula ke dalam. Ya. Baik. Hendaklah dilaksanakan di khalayak ramai dengan terang-terang. Jadi kena buat depan orang ramai. Tidak boleh dilaksanakan dengan bersembunyi. Syarat hukuman hudud dilaksanakan mesti depan orang, tak boleh sembunyi. Kalau sembunyi dia tak kira hudud. Tak kira hudud. Sebab itu mesti depan orang ramai. Kalau orang kata hari ini hukuman yang ada rotan dan sebagainya, tidak ke dikira sebagai hukuman hudud juga? Sama juga rotan, sama juga ada bunuh, gantung dan sebagainya. Kita kata tak cukup syarat. Apa dia? Tidak dibuat di hadapan khalayak ramai. Mesti berdepan khalayak ramai. Tak boleh bersembunyi. Sebab apa? Sebab dalil dia ayat Quran. Ayat Quran Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Kena buat depan ramai. Itu sebab ayat Quran sendiri yang nyebutkan begitu. Jadi nas dia nas yang qat'i, bukan lagi nas yang zanni. Sebab itu kita kena buat depan orang ramai. Ya? Itu syarat hudud. Tak ada depan orang ramai, dia tak kira hudud, tak jadi. Walaupun dia rotan dah cantik dah. Rotan satu kali ikut Islam dah. Tangan macam ni juga, zak macam ni pun, tak angkat tinggi dan sebagainya. Tapi kalau bukan depan khalayak ramai, maka tak cukup syarat hukuman hudud dekat situ tuan-tuan. Ya? Baik. Kan sekarang dikabarkan kalau mahkamah syariah sekarang pun jalan hukuman sebat tu kan. Tapi sebabkan dalam mahkamah je sebat kan, macam yang kita dalam video dekat laman sosial. Jadi tidak memberi kesan, tak memberi kesan kepada masyarakat. Sebab masyarakat tak saksikan benda tu. Boleh datang depan tu, depan hakim je rotan macam tu. Dia tak takut.
kan? Memang tak jadi, tak ada kesan itu, tak sempurna seperti mana yang tak larahkan kat situ, ya. Baik. Kehadiran imam ketua negara tidak menjadi syarat dalam melaksanakan hukuman hudud, kerana Rasulullah SAW pernah pada lazimnya tidak hadir ketika hukuman hudud itu dijalankan. Jadi kehadiran pemerintah tak perlulah, wakil dia cukup. Wakil dia cukup untuk melaksanakan. Bukan makna pemerintah tu kalau raja yang kena turun tengok, tak perlu. Cukup wakil dia yang menyaksikan, wakil dia yang melaksanakan. Kita kata hari ini jabatan-jabatan yang berkenaan. Itulah yang sepatutnya. Ini dah isyak ke tuan-tuan? Saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan, ni syur yang baru lah. Ustaz Zul ni macam-macam syur lah pula dah. Tu hari syur taruh meja sebelah lepas sembahyang, ini syur macam-macam pula dah. Contoh kan, sebab saya ni memang banyak kalau pergi masjid, orang masjid tak suka dengan saya, banyak sangat syurnya dia kata kat masjid, ya. Syur saya tuan-tuan, kalau boleh azan ni kita azan dahulu. Azan kita beri laluan kepada azan, lepas tu boleh sambung kuliah. Sebab itu yang afdal, yang afdal. Sebab surau masjid ini syiar dia, syiar Islam. Syiar masjid surau ni syiar Islam, dan syiar bagi masjid dan surau itu azan. Azan, ya. Saya di masjid saya di Abu Ubaidah Hidayah tu baru je saya semenjak saya masuk, semenjak saya ambil alih, saya suruh azan isyak. Sebab sebelum ni tak pernah azan isyak. Kalau kuliah terus sampai pukul 9 qomat terus sembahyang. Saya kata azan isyak dahulu, lepas tu sambunglah kuliah. Saya pun kuliah juga, setengah masjid dia azan dia sambung kuliah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada hadis-hadis yang menyebutkan kelebihan kita menyahut azan. Ada di sana Nabi suruh kita doakan wasilah untuk dia. Nabi suruh kita doakan wasilah untuk dia selepas azan. Nabi kata Allah Ta'ala sediakan satu tempat wasilah, yang mana tempat tu kunak, wasilah tu kunak. Dan Nabi pesan kita supaya doakan untuk dia setiap kali lepas azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, kan, wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal. Doa tu Nabi suruh kita doakan dia banyak-banyak, wasilah untuk dia. Jadi masjid surau kalau setiap kali azan isyak tak berbunyi, tak cantik juga. Kita setiap malam ada solat, ada kuliah. Setiap malam kita ada kuliah. Setiap malam isyak tak berbunyinya surau kita azan. Jadi lebih elok kita bagi laluan kepada azan, kemudian kita sambung balik kuliah. Dan dia juga peringatan kepada ustaz-ustaz yang ceramah bersedia untuk berhenti, kan. Ustaz kadang-kadang tak azan di syok, tengok 10 malam. Kalau azan dahulu, maknanya kita tahu dah, oh dah isyak, nak kena berhenti lagi 10 minit 15 minit, betul? Jadi gitulah. Baru ni buat forum Isra Mi'raj, saya pun ingatkan, tak apalah, saya sekala forum tu kita terus je lah, lepas forum kita qomat terus sembahyang. Tapi yang hadir malam tu pun Ustaz Haryanto Rizal, dia pun kata azan dahulu, lepas azan sambung balik. Saya sambung balik saya punya ceramah. Dia pun sama pendapat macam saya, azan dahulu ni syiar rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi azan untuk kita boleh sambung, itu lebih afdal tuan-tuan dan puan-puan dirahmati. Sebab apa? Azan ni hukum dia sunat. Azan hukum sunat, betul? Azan hukum dia sunat, tapi setengah ulama mengatakan wajib bagi rumah Allah. Kalau azan tu sunat, kita nak sembahyang azan semua sunat, tapi dekat masjid hukum dia wajib. Kalau azan, itu setengah ulama pendapat wajib azan bagi masjid dan rumah Allah lah yang jalankan solat berjemaah. Tapi hukum azan itu memang sunat, kecuali bagi rumah Allah wajib dilaungkan azan. Sebab kalau tak ada azan, mana syiarnya rumah Allah tu. Ini syur saja, syur penambahbaikan saja dekat situ, ya. Jadi tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tak nak buat pun tak apa. Ini saya punya syur saja. Baik, itu yang saya punya selitan dekat situ. Baik tuan-tuan dan puan-puan,
Jadi nak laksanakan hukuman hudud ini ialah pemerintah. Kemudian mesti dia buat di hadapan orang ramai, depan orang ramai, ya. Tak boleh buat sorok-sorok, ya. Belilah 1 jam sini, jam tu tak berbunyi dah. Teng teng teng, tak ada bunyi. Kena kuatkan suara dia tu, teng 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 bila masuk azan, ya. Bila kita perasan. Baik. Kemudian menjalankan hukuman rejam, tuan-tuan. Hukuman hudud kan jalan depan orang, pemerintah yang jalankan. Macam mana kita nak buat hukuman rejam? Hukuman rejam ni maksudnya hukuman mati. Bila kata rejam, matilah tuan-tuan. Sebab baling dengan batu. Baling rejam sampai mati. Baling dengan batu sampai dia mati. Jadi hukuman rejam ni hukuman yang menghalalkan darah seorang muslim, iaitu lelaki yang sudah berkahwin, dia berzina. Sudah kahwin kemudian dia berzina, halal darah dia ditumpahkan. Hukuman dia baling batu kat dia sampai dia mati. Baik, macam mana nak jalankan hukuman rejam? Hukuman rejam bagi pesalah lelaki hendaklah dijalankan dalam keadaan berdiri. Lelaki itu kita dirikan dia tanpa diikat dan tidak ditanam. Tak perlu tanam dia separuh badan, tak perlu, dan tak perlu ikat dia. Berdirikan dia, ya. Sama ada kesalahannya disabitkan dengan saksi atau dengan ikrar, ya. Kerana Rasulullah tidak menanam Ma'iz bin Malik, ya. Jadi kalau lelaki kita lepaskan dia je, baling dengan batu kat dia, baling batu kat dia, lepaskan dia, baling batu dekat dia. Tak perlu ikat dia, tak perlu tanam dia. Bila baling dia, baling pap. Bila baling dia kata, aduh, kena 2-3 biji batu kena. Aku tarik balik ikrar aku. Kalau hukuman tu asal ikrar atau pengakuan dia mengaku dia berzina. Bukan saksi 4 orang, Dia mengaku dia berzina. Kita pun jatuhkan hukuman rejam kat dia. Sekali kena seketul batu, aduh. Dia tak tahan. Oi, aku tarik balik pengakuan aku. Terkena stop. Tak boleh jalankan hukuman rejam, tak di stop sebab ditarik balik pengakuan dia, tuan-tuan. Tak boleh teruskan hukuman rejam tadi, pergi hukuman lain lah, takzir lah, tuan-tuan. Takzir lah, tak boleh teruskan hukuman rejam bila ditarik balik pengakuan dia. Itu kalau hukuman atas dasar pengakuan. Kalau saksi boleh buat apa lah, saksi teruskan. Saksi yang menyaksikan hukuman itu, balinglah, rejam dia lari pun kejar dia, baling dia. Dengan batu tu ada ukuran batu dia, bukan main batu besar dia, tuan-tuan. Ada besar-besar dia tu batu dia, ukuran dia. Baik. Pesalah perempuan yang dijatuhkan hukuman rejam itu lelaki, pesalah lelaki. Kalau pesalah perempuan macam mana? Pesalah perempuan hendaklah ditanam sebahagian badan, tanam separuh badan, ya. Jika kesalahan itu disabitkan dengan saksi. Kalau ada saksi 4 orang yang sabitkan dia berzina, kesalahan dia, rejam itu mesti ditanam dia separuh badan, supaya pakaian dia tu tak terlucut sampai nampak dia punya aurat. Tuan-tuan, itu antara hikmah dia kenapa perempuan kita tanam dia separuh badan, ya, nak jaga dia punya aurat juga, kemaluan dia tu, ya. Baik. Kalau itu dia kesalahan dia dengan saksi, sabit kesalahan dia sebab saksi. Tapi kesalahan dengan ikrar, pengakuan dia sendiri, orang perempuan tu mengaku, tidak perlu ditanam hukuman rejam, tapi hendaklah diikat pakaian perempuan itu supaya tidak terbuka aurat dia. Kalau disabit kesalahan dia berzina itu dengan dia sendiri mengaku dia berzina, maka kita tak perlu tanam dia, tapi diikat pakaian dia tadi. Diikat pakaian dia tadi supaya tak terlucut sampai nampak aurat sewaktu dia direjam dengan batu tadi. Boleh faham, ya? Itu dia. Baik, itu satu itu satu keadaan di mana kalau perempuan dengan lelaki dia berbeza. Lelaki dia sabit kesalahan dengan saksi ataupun ikrar, maka tak perlu ditanam, tak perlu diikat, baling dia batu kat dia gitu. Tapi perempuan dia beza. Kalau disabit kesalahan dia sebab dia dengan sebab kesaksian, maka ditanam dia. Kalau bukan sebab kesaksian, sebab ikrar, maka diikat saja baju dia, tidak ditanam. Baik. Mayat mereka itu hendaklah dimandikan,
dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan di perkuburan orang Islam. Jadi mayat mereka ni semua kita kena urus macam orang Islam biasa. Kita kena mandikan dia, kita kena kafankan dia, kita kena solatkan dia. Sebab dia masih lagi seorang Islam. Dia bukan murtad. Kalau murtad lainlah, ya. Jadi kena uruskan macam mana biasa. Jangan pula bila kita jalankan hukuman rejam kat dia, maka kita biarkan jenazah dia sebab dia orang yang berzina. Bukan begitu. Dia masih lagi seorang Islam. Tuan-tuan, ya. Hadis Rasulullah SAW mengenai mayat Ma'is bin Malik yang mati direjam, sabdanya, laksanakanlah mayat Ma'is itu sebagaimana kamu menguruskan mayat-mayat kamu. Jadi Ma'is bin Malik, mayat dia sewaktu selepas dia direjam, maka Nabi perintahkan para sahabat uruskan mayat dia macam mana mayat-mayat orang Islam yang lain. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara kita nak sabit, nak jalankan hukuman rejam bagi pesalah zina. Ini bagi pesalah zina yang sudah berkahwin. Jadi hukuman dia rejam. Ya. Nanti kita akan tengok pula bagaimana kita nak jalankan hukuman sebat bagi pesalah zina yang belum berkahwin. Sebat pun ada dia punya cara dia yang kita akan tengok nanti insya-Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala. Jadi ini yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Saya buat satu ulasan, iaitu yang pertamanya kita dah sebut tentang kesungguhan kita menuntut ilmu. Yang keduanya tentang golongan liberal. Yang ketiganya tentang bagaimana kita nak melaksanakan hukuman hudud, iaitu mesti dilaksanakan oleh pemerintah dan di depan khalayak ramai. Kemudian bagaimana nak jalankan hukuman rejam orang lelaki tidak perlu diikat, tidak perlu ditanam. Bagi orang perempuan, tengok bagaimana disabitkan kesalahan dia. Kalau dengan sebab saksi, ditanam dia. Kalau dengan sebab ikrar dia sendiri, maka tidak ditanam, tapi diikat saja pakaian dia supaya tak terbuka aurat. Kemudian kalau mereka sudah dilaksanakan hukuman tadi, mayat mereka ini diuruskan seperti orang Islam yang lain, ya. Sebab mereka masih lagi dikira sebagai seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada tak soalan dekat situ sebelum saya tangguhkan kuliah kita? Ada pertanyaan? Ada kemusykilan tuan-tuan? Baik, kalau tak ada soalan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada saya sendiri, kita tangguh kita dengan tasbih kifarah dan suratul asri. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.